Abi, tak ada orang nak interview sayang ke? Macam yang artis-artis semua tu. Kak. Macam tu tak ada ke? Saya mengidam lah. Ngida pula. Sekarang. Sekarang jom bangun. Sekarang. Pusing sana yang. Betul? Lepas tu jalan sikit. Tapi jangan pusing belakang. Pusing sana dulu. Okey, jalan 1, 2, 3. Moh. Akak. Ya. Akak yang simpan koleksi labu-labu yang banyak tu kan? Tak, saya. Akak cantik lah kat depan-depan. Ya ke? Kau Akak nak interview akak sikit boleh tak? Akak pakai skincare apa cantik sangat? skincare kita pakai B5 daripada G2G. B5 G2G. Akak pakai makeup apa kak? Makeup kita pakai glow cushion lah, of choice. Glow cushion. G2G juga. G2G juga. Okey. Akak pakai bibir tu apa dia? Ni, lip serum, G2G, semua G2G macam biasalah kan kita. Macam mana pula? G2G Kak. Apa lagi Boring lah bini dah lah, tak payahlah cancel lah. Kono nak interview kono tak payahlah cancel lah. Boring. Okey, tu je. Interview orang muka pun macam gini ya. Berkeladak macam gini. Ni lain kali pakai ni PDRN ni. Ni baru tau. G2G punya juga. Abi pakai ni. Lepas tu nanti muka Abi tak adalah berkerut-kerut tengah panas, nampak? Faham tak? Sebab benda ni bagus ya. Nanti Abi jadi macam opa-opa macam Korea-Korea macam tu, tahu tak? So Abi kena pakai ni. Baru boleh interview artis. Ni Abi nak interview sayang pun dah tak sama level dah, tahu tak? Level dah lain. Abi nak interview sayang pun memang dah tak layak dengan muka. Tu pakai serum ni, nampak? Pakai serum ni. Jagalah muka sikit. Nak interview konon. Abi tengok nanti muka Abi jadi tegang, glowing gitu. Dah, handsome. Macam mana? Cantik ke tak? Cantik you Cantik. Mak le.